Okay, ni komen Samsuri. Dia komen saya ada kontak satu syarikat ni, dia kata tak tipu. Tapi saya sudah cerita, saya nak pinjam 5k. Dia kata boleh lulus loan. Dia kata untuk daftar 150. Okay, so ni Cik Samsuri. Okay, ingatkan, kalau bila kita nak buat pinjaman, tak perlu bayar walaupun RM1. So yang itu orang suruh daftar bayar 150 tu, jangan bayar. Nanti cik dah bayar, dia mesti main lagi yang cara-cara dia step by step tu, untuk yang S kan you lah. So korang ingatkan, jangan bayar walaupun RM1 pun jangan bayar. Tak mungkin bila kita mau buat pinjaman lagi kena bayar kan. So ini Cik Samsuri terus blok sama dia, tak payah bayar. Pagi-pagi sudah nampak komen ni. Sudah bangun. Okay guys.